Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni kita nak sembang-sembang sikit tentang Proton S70. Saya dah pakai kereta ni selama 7 bulan dan dah bergerak agak jauh jugalah kereta ni. Dan mileage terkini saya adalah hampir 23,000 kilometer. 23,000 kilometer. Dan saya dah buat servis kereta ni sebanyak 3 kali, iaitu pada mileage 5,000 km, 10,000 km dan 20,000 km. Jadi hari ni saya nak terangkanlah apa yang saya rasa selama 7 bulan pemilikan Proton S70 ni. Dan saya beli S70 yang flagship X, iaitu varian paling tinggi. Waktu saya beli harga dia lebih kurang 95,000. Untuk video kali ini saya akan fokuskan kepada ciri-ciri pada Proton S70 flagship dan flagship X. Sebab nanti saya akan terangkanlah sepanjang video ni kenapa saya fokus kat dua model ataupun dua varian ni. Sebabnya antaranya sebab dari segi dia punya penawaran lah. Dan untuk pengetahuan siapa tengok video ni, S70 ni harga dia bermula pada harga lebih kurang 75k pada varian paling rendah, dan varian paling tinggi lebih kurang 95k. Jadi ada beza 20,000 lah. Untuk dua varian yang paling bawah, dia tak ada ciri-ciri keselamatan yang lengkap lah. Untuk dua ciri yang atas, iaitu flagship dan flagship X, dia ada ciri-ciri keselamatan yang lengkap lah, ADAS yang lengkap. Sebab itulah saya kata kalau boleh tolong belilah kalau yang berkemampuan lah kan, ikut bajet. Kalau mampu, ambil lah flagship ataupun flagship X. Dan mungkin saya boleh katakan untuk flagship, sebab flagship dengan flagship X, beza dia hanyalah ada sunroof ni saja. Sunroof ni je yang beza. Beza 5,000, 90,000 dan 95,000. Tapi selainnya dia sama. Okey, kita ambil flagship lah. Flagship RM90,000 tu, bagi saya tiadalah kereta yang harga 90,000 dia dapat tawarkan sebagaimana S70 flagship ni tawarkan. Yang paling utama ialah ciri-ciri keselamatan dia lah. Sebab cubalah siapa yang tengok video ni komen sikit, ada tak kereta model lain lah, ataupun jenama lain pada harga 90,000 dia boleh tawarkan ciri-ciri keselamatan yang lengkap macam S70. Nanti saya akan S70 nanti saya akan terangkan lah apa yang saya maksudkan dengan ciri-ciri ADAS yang lengkap ni. Yang pertama sekali, mungkin saya boleh terangkan sikit tentang design S70 ni. Kenapa saya pilih S70 berbanding model-model lain lah. Okey, alalang kita dalam kereta. Okey, sekarang kalau saya tutup pintu, sebab ramai yang akan cakap tentang enjin 3 silinder S70 ni, mungkin akan kata bising dan sebagainya lah. Jadi sekarang saya berada di dalam kereta dan dah boleh dengar lah, saya tak buka radio. Jadi inilah keadaan dalam S70. Dan mungkin kalau saya boleh letakkan satu botol air dekat atas ni, sekejap ya. Cuba dirikan lah, botol air agak besar pula. Sekejap saya alihkan kamera. Nak tunjukkan bahawa dari segi gegaran tu tidak bergegar mana pun S70 ni. Tengok ni, air dalam ni tiada gegaran yang ketara lah. Maksud dia kita tak rasa pun dia bergegar enjin 3 silinder tu. Yang mungkin akan setengah-setengah orang akan risau lah, kononnya bila 3 silinder dia akan bergegar enjin. Jadi agak selesa berada di dalam S70 dan tak bunyi kuat pun. Tapi di luar kereta ni memang saya akui dia bunyi macam, setengah orang cakap macam lori lah. Sebab enjin 3 silinder kan. Jadi saya cuba berada di hadapan S70, di depan enjin dia.
inilah bunyi dia dekat depan kereta. Tidaklah bunyi terlalu kuat bagi saya. Mungkin saya pun dah biasa dengar bunyi macam ni. Jadi tak menjadi masalah lah. Enjin 3 silinder. Dan mungkin tengok design sikit kenapa saya beli S70 ni adalah kerana design dia. Okey, tengok design dia. Sekarang ni lambakan, orang kata lambakan SUV dan trend lah orang pakai SUV. Tapi masih ramai lagi yang orang kata apa, meminati sedan. Nak kereta yang lebih, orang kata apa, lebih relax. Bukan semua minat SUV kan. Antaranya sebab apa si minat sedan ni, sebab dia ada boot lah. Berbanding SUV, dia punya boot agak sempit. Untuk harga 90k, SUV pun Proton X50 pun dah lebih 100k. Sebab itulah saya tak memilih untuk ambil X50, ambil X70 je. Patah balik-balik tengok design kat depan tu. Design dekat depan ni bagi saya, dia Proton S70 ni dia bukannya design yang terlalu wow sangat lah. Dia agak settle punya design. Tapi untuk pandangan mata saya lah, saya masih minat lah dengan design dia. Contoh dia, tengok lampu dia ni. Lampu dia ni nampak agak tirus sikit, nipis saja, taklah terlalu besar. Dan dia menggunakan sepenuhnya LED. Dan bagi saya sangat cantik lah lampu ni. Dan terang, cukup terang pada waktu malam. Kat tepi tu ada tulis Proton. Okey, lampu dia. Okey. Lepas tu tengok pula depan tu. Dengan orang cakap apa, batik, bukan batik, songket. Grill yang diinspirasikan daripada songket. Dan lambang Proton yang agak menyelah dekat situ. Depan ni nampak ada kamera. Okey. Dan sebab saya ambil S70 flagship, S70 flagship, dia ada sunroof lah kat atas tu. Dia punya tepi pun nampak smart lah bagi saya. Dan dengan rim 17 inci. Yang ni rim yang datang dengan S70 flagship lah. Okey. Dan kalau tengok dekat sini, dia ada juga tire monitoring punya sistem lah. Tire monitoring system ni, kita boleh tengok lah keempat-empat tayar ni berapa dia punya tekanan angin lah dalam tayar. Jadi kalau tayar tu dia nak pancit ataupun ada paku yang tembus tayar, bila angin kurang, kereta dia akan bagi tahulah tayar mana yang angin kurang dan sebagainya. Dan agak tepat lah dia punya bacaan tu, dan memudahkan kita lah. Taklah kita tak perasan kalau dia tiba-tiba flat kan. Ini pula pandangan sisi sebelah belakang. Dan bagi saya agak minat jugalah. Dia macam sedan yang tak ada lah wow kan. Dan ni adalah lampu belakang pula. Lampu belakang ni boleh nampak lah yang lampu dia daripada kiri ke kanan. Saya cuba buka sekejap lampu, sebab nak tunjukkan dia punya kecantikan lah lampu ni bagi saya. Okey, kita buka lampu. Walaupun waktu siang, lampu LED. Jadi light bar dia tu memanjang macam tu. Okey. Tengok sikit lampu depan. Maaf lah, walaupun waktu siang boleh nampak sikit lah. Ni lampu depan. Okey. So yang pertama, design dia bagi saya cukup menarik lah untuk sedan yang harga bermula 75k. Variant lain memanglah dia punya rim tu, sport rim tu lain sikit lah. Variant flagship dan flagship X dapat 17 inci. Variant 2, variant bawah dapat 16 inci rim. Okey. Okey, design luaran. Tengok design dalaman pula. Design dalaman pun dia nampak mewah bagi saya untuk harga yang 90k ni. Dia nampak
aircon tu seolah-olah macam daripada kiri ke kanan, tapi sebenarnya dia ada lubang dekat tengah ni dengan tepi je. Cuma design je lah. Seat pun tengok seat dia berbalut kulit untuk variant flagship. Okay, steering dia tak begitu besar, just nice saja. Bagi saya comel aja steering dia. So design dia untuk depan dan juga belakang bagi saya dah cukup cantik lah. Okay, dan tengah tu pun dia tak ada bonggol yang tinggi, nipis je bonggol dia, bonggol tengah tu. Jadi selesa lah untuk orang tengah duduk. Okey, nombor 2, selain dia punya design, saya suka S70 ni sebab dia practical. Kenapa saya kata dia practical lah? Okey, tengok dalam S70 ya. Dia ada pertama sekali USB dah. USB dia ada, tak silap saya, ada 5 USB. Satu dekat atas ni USB untuk kita letakkan kamera dashcam. Kita boleh pasang sendiri dashcam, tapi yang ni saya dapat waktu beli Proton, ni dashcam Proton lah. Okey, so dia dah ada USB, dah mudah untuk kita pasang apa-apa dashcam kita beli. Satu USB dekat sini, ni USB Type A. Okey, lepas tu dia ada USB dekat sini. Yang ni pun USB Type A. Yang ni juga USB yang kita guna untuk kita connectkan handphone dengan Proton Link secara wire lah. Okey, lepas tu kita boleh guna juga ni untuk charge, tapi tak silap saya dia punya charge ni slow sikit lah dekat sini. Okey, dekat bawah tu, bawah ni dia ada lagi USB Type C, dan dia ada juga power socket dekat situ, soket 12 volt. Okey, so satu dekat atas, 2 dekat sini, dan 3 dekat sini, dan lagi 2 USB adalah di belakang. Nampak tak? Sekejap lah, saya keluar balik, susah. Dan 2 lagi USB ada di belakang ya. Satu Type A, satu Type C. So orang belakang pun dapat 2 USB untuk charge handphone. Okey, lepas tu alang-alang dekat sini dah, dia ada aircon vent juga di belakang. So orang belakang pun akan rasa sejuk tu lah. Sini boleh letak handphone. Dan alang kita dekat belakang, dia punya door kite ni sangat-sangat luas. Bayangkan dekat belakang pun kita boleh letak botol air 500ml, 500ml, dan boleh ada ruang lagi dekat sini. Ini dekat belakang. Nanti saya tunjuk kat depan pula. Dan dekat tengah ni dia ada tempat untuk kita tarik, letak armrest, dan ada 2 cup holder dekat sini. Boleh tutup kalau tak nak guna. Okey. Dan dia tengok juga dekat depan pula. Tengok dekat depan ni, sini dia punya tempat nak letak barang, ataupun orang panggil dokat ke. Boleh letak botol air besar juga kat sini. Lepas tu dia memanjang sampai ke belakang ni. Maaflah semok sikit, banyak barang pula. Tengok belah sana pun sama juga, belah sana. Letak tisu, letak botol air, dan ada ruang yang cukup luas. Dan ruang ni sebenarnya, ruang dokat ni, Proton S70 lebih besar daripada ruang dokat di Proton X70. Bayangkan segmen C kan segmen D ya. X70 saya tak pasti, tapi besar lah kan. Segmen C tak saya. Even SUV pun, sedan ni dia lebih banyak ruang. Tutup lampu sekejap. Dia lebih banyak ruang. Itu yang saya kata dia practical. Nanti kita tengok boot pula. Tapi tadi saya dah tunjukkan dia ada 5 USB, dan dia ada juga wireless charging dekat sini untuk flagship punya variant lah, flagship dan flagship X. Kalau kita letak handphone, dia akan charge. So lengkap lah dia punya aksesori USB dan wireless dan sebagainya lah. Itu dia praktikal dekat ruang
Nanti saya tunjuk kat boot. Sebelum tu dia juga praktikal sebab dia ada button untuk control aircon dekat sini. Ni aircon. Dia ada aircon auto juga. Ni nak laraskan dia punya kelajuan kipas dan juga suhu. Bagusnya ada benda ni sebab sekarang ni banyak kereta yang, walaupun kereta ni dia kereta yang dia agak minimum dia punya design, tapi dia masih kekalkan lagi button-button yang penting untuk aircon, terutamanya aircon ni. Banyak kereta sekarang ni dia dah tak ada banyak button ni lah, dia nak semua control guna screen. Tapi apa kelemahan dia? Bila kita masuk kereta waktu panas, screen ni dia akan ambil masa untuk starting. Jadi bila panas-panas tu kita nak on, tekan terus on ni, tekan auto, dia nak tunggu pula screen ni load. Itu yang bagusnya ada button fizikal, dan waktu kita memandu pun kita boleh fokus. Tak ada lah kita nak tercari dalam screen ni untuk control aircon. Kat sini dah ada button yang mudah, shortcut untuk kita nak kawal kita punya air conditioning. Okay. Dan itu dari segi praktikal lah. Nak tengok praktikal satu lagi, kita tengok dia punya boot. Boot dia pula berkeluasan 500 liter. Dia ada button dekat bawah huruf T ni, tekan dan kita boleh buka, tengok. Dah 500 liter ni bagi saya dah cukup lah keluasan dia untuk kita letakkan beg balik kampung dan barang-barang yang bagi saya praktikal lah. Bukannya satu kereta yang sempit, sebab boot ni penting nak kita nak balik kampung. Untuk yang kaki golf ke apa tu, nak main golf lah, nak letak barang. Jadi dia ada satu ruang boot yang, ataupun apa ni, boot lah kan, bukan bonnet kan, boot lah. Ruang belakang ni yang sangat-sangat luas. Okey, dan kalau tengok praktikal juga, praktikal tu dia juga ada tire spare dekat bawah ni. Ada tire spare, space saver, tapi semua dia ada tire spare. Setengah kereta sekarang ni tire spare pun dia tak ada. Yang ni kalau tengok saya pakai Trapo punya, orang kata apa, pelapis kapet lah, kapet Trapo. Depan pun pakai kapet Trapo. Nanti saya boleh letakkan link kalau siapa yang berminat untuk kapet Trapo ni. Dan kalau tengok dekat belakang tu, seat belakang juga boleh lipat. Ni kat atas ni ada lampu lah tu lah. Lampu. Okey, seat belakang boleh lipat 60-40%. Ini kita boleh tarik ni dan boleh diturunkan seat. Kalau nak beli barang dekat IKEA ke apa, lebih ruang lah, kita boleh turunkan seat belakang. Jadi katakanlah praktikal tu sebab apa? Contohlah naik kereta 3 orang, pemandu, penumpang depan dan seorang penumpang belakang, pergi IKEA nak beli barang yang agak panjang. Jadi seorang penumpang belakang boleh duduk dekat seat ni, lagi sebahagian seat lagi diturunkan untuk letakkan barang. So dia sangat-sangat praktikal. Tengok dekat belakang dokat ni pun, nampak dekat sini pun dia ada tempat letak barang sikit, bawah dan atas. Dan saya lupa nak tunjuk praktikal dia tu, sebab dia gunakan gear elektronik macam ni. Gear ni dia tak bergerak, dia stay je, kita tolak-tolak kan. Dia tak macam tarik kak macam yang style lama kan. Jadi dia ada ruang yang bawah ni, dia boleh ada satu ruang lagi. Dia sediakan satu ruang untuk kita letakkan beg ke atau apa-apa barang lah. Jadi praktikal lah. Lepas tu dia punya glove box pula. Tengok glove box dia. Dia ada slow motion lah, dia tak ada terus hempas. Dia buka secara perlahan-lahan. Glove box pun dia agak besar juga, praktikal. Tepi ni ada lagi ruang untuk letak barang. Letak barang. Dan sini cermin lah, ada cermin. Okey, nampak juga di sebelah penumpang depan pun ada cermin.
Okey, tu saya katakan dia sebagai satu kereta yang agak praktikal. Dan seterusnya lah, yang ketiga, Proton S70 ni dia penuh dengan teknologi dan juga keselamatan, cici keselamatan yang lengkap. Teknologi tu contohlah skrin infotainment ni, saiz dia 12.3 inci yang agak melebar, luas. Dia melebar lah, dia bukannya meninggi. So agak besar untuk kereta yang segmen ni lah, ataupun harga 90k dengan 12.3 inci. Yang dia punya meter cluster pula pun fully digital, 10.3 inci. So yang ni ciri-ciri teknologi yang bagi saya okey lah untuk kereta yang harga 90k. Untuk keselamatan dia ada sistem ADAS yang lengkap. Dia ada sistem ADAS lengkap tu, maksud dia apa? Kereta ni dia boleh drive sendiri. Kita tak perlu tekan pedal minyak ataupun pedal brake. Just setting saja. Dia boleh bergerak. Dia button dekat sini je lah. Kalau kita tekan ni dan kita setkan kelajuan, kalau contoh kita nak kelajuan highway 110 km, jadi kereta ni dia akan bergerak secara sendiri dengan kelajuan 110 km tanpa kita perlu tekan minyak dan tekan brake. Dan maksud tak tekan minyak dengan tekan brake tu, dia bukan brake dengan minyak, pedal minyak dia bergerak sendiri. Dia just akan bergerak secara secara elektronik lah. Jadi bila kita kereta ni boleh bergerak sendiri, waktu jam kita tak perlu pun tekan minyak ataupun tekan brake. Waktu jam pun dia akan bergerak secara sendiri. Dia akan follow kita depan. Contoh kita set 110 km sejam kan. Bila kereta depan tu dah bawa 50 km sejam, dia akan slow down 50 km sejam tanpa tekan apa-apa lah. Dan kalau kereta tu stop pun dia akan stop. Bila kereta tu bergerak, dia akan bergerak ke depan. Dan steering pun kita tak perlu kawal sangat, sebab dia akan berada, kita boleh set supaya kereta kita berada di tengah-tengah lorong jalan lah. So kereta kita akan jalan secara ikut line ataupun garisan kiri dan kanan lah. Dan ciri keselamatan ni sebenarnya kita boleh bergantung harap. Bergantung harap tu maksud dia, saya menggunakan ciri ADAS ni hampir setiap hari. Sebab tu saya berpuas hati walaupun saya habis kereta ni 95k, tapi nilai 95k tu saya gunakan sepenuhnya. Waktu saya balik kerja, even waktu jam ke, atas highway ke, jalan yang yang proper lah, bukan jalan baik simpang lah, saya akan onkan ADAS dan kereta ni akan bergerak sendiri. Jadi dia akan mengurangkan tekanan waktu kita bawa kereta. Tambah kalau saya balik ke kampung, lagilah sistem ADAS ni membantu. Contoh saya balik kampung saya daripada Putrajaya, saya balik ke Penang. Sepanjang highway tu saya just set 110 km sejam dan kereta akan terus saja bergerak 110 km sejam. Kita tak perlu fikir tau. Tak perlu fikir risau ada speed trap ke, sebab bila kita dah set 110 km tu, kereta kita bergerak secara mala, stay je 110 km sejam. Tapi kalau kita nak control kereta kita, contoh dia kita nak memotong, kita boleh tekan minyak je, tak masalah. Tekan minyak dia akan memecut. Jadi bila kita lepaskan minyak semula, dia akan follow 110 km sejam tu. Dia tak perlu risau benda tu. Dia boleh dikawal sendiri. Tak sebenarnya dia set auto, automatic je kereta ni. Tak. Dia cukup bijak untuk sama kita nak drive sendiri ataupun secara automatic. Boleh set sendiri. Dan ciri keselamatan lain juga, dia ada 6 beg udara ataupun airbag. Depan ada 2, belakang. Di sisi kereta ni, di cermin kiri kanan pun ada beg udara lah, ataupun airbag. Jadi pentinglah untuk keselamatan driver dan juga penumpang kereta ni sekiranya berlaku sebarang kemalangan.
Dan apa lagi yang best saya boleh cakap kereta ni lah, seat dia pun sangat-sangat selesa lah. Dia macam semi bucket lah, tapi tak ada lah dia macam dia orang kata apa, dia taklah terlalu cengkam kita ke apa kan, tapi dia cukup selesa. Dan seat driver ni dia siap ada power seat lah. Sekejap saya tunjuk sikit power seat. Ni button power seat. So kita boleh control power kedudukan depan, belakang. Nak sandarkan pun kita boleh control kat sini je secara elektronik. Untuk kerusi driver sajalah, untuk penumpang hadapan ni dia secara manual. Mana ada kereta yang 90k yang ada control seat secara auto ni, susah nak jumpa lah. Dan mana ada kereta yang 90k ni dia ada ciri-ciri lengkap drive sendiri ni, tak jumpa. Kereta ni lah paling berbaloi dengan harga dia. Kalau kita tengok kereta-kereta yang harga 200k pun belum tentu ada ciri-ciri kereta-kereta mewah lah. Belum tentu boleh drive sendiri. Tapi kereta yang harga bawah 100k dia ada ciri-ciri untuk drive sendiri. Dan sebelum saya lupa lah, kena ingat jugalah, sekarang ni memang banyak kereta-kereta China masuk dekat Malaysia ni. Tapi kebanyakan yang masuk tu adalah SUV. Tak banyak kereta China yang masuk adalah sedan, kecuali jenama MG adalah sedan. Tapi MG dia punya teknologi dan keselamatan kurang pula compare dengan S70. Sebab dia tak ada ciri-ciri bawa sendiri dan sebagainya lah. Lagi yang saya suka Proton S70 ni, dan bukan Proton S70 je, Proton lain pun dia ada High Proton. I'm listening. Open sunroof. Okay, opening. Dia boleh buka sunroof. Okay. High Proton. Yes, I'm here. Close sunroof. Closing the sunroof. Bukan tu saja. High Proton ni juga kita boleh control kita punya apa? Kita punya cermin, semua cermin ni lah. Sebab Proton S70 ni, cermin dia semua ni adalah naik dan turun secara auto. Maksud dia boleh naik turun secara penuh lah. Tengok, dia turun penuh. Bising pula dia kan. Sekejap, bising. Okay. So tengok penumpang sana pun boleh turun secara auto. Dan sana penumpang belakang pun kita boleh turunkan dengan satu klik saja, dia turun sampai bawah lah. Okey, dan ciri-ciri ni dia orang kata apa, kita boleh control. Contoh saya nak kata macam ni. Hi Proton, good morning. Close all windows. Close all windows. Closing all areas. Bukan tu saja. Kita juga boleh buka tingkap separuh. Hi Proton, I'm listening. Open all windows half. Alright, opening halfway. Dia buka separuh. Hi Proton. Yes, I'm here. Close all windows. All areas closed. Hi Proton. Good morning, Zol. Have a good day. Close. Hi Proton. Hi Proton. I'm listening. Open all windows. Open all areas. Hi Proton. Open sunroof. Okay. Dan mungkin juga ada yang risau, tambah-tambah yang ada sunroof ni, mereka akan kata, oh bahaya juga ada sunroof ni. Nanti bila kita off engine, kita kunci kereta, kita lupa tutup sunroof, habis bila hujan, habis kereta kita banjir, masuk air, masuk ayak orang kata, ataupun cermin lupa tutup, nanti masuk ayak. Risau nak ambil sunroof ni. Sebenarnya untuk Proton S70 ni, kalau saya off engine, saya off engine dan kunci S70, ini kunci dah. Okey, jom kita cuba keluar dan kita kunci kereta ni. Okey, sekarang saya tak buat apa-apa, semua sunroof dan tingkap semua terbuka, dan saya nak tekan
button kunci ya. Okey ya, saya akan tekan, tapi saya tunjuk close out sikit. Bila saya tekan saja kunci jauh nampak daripada saya. Okey. Kunci contoh kunci dalam poket. Okey, saya pun tekan kunci dekat sini, kunci ya, tekan ya. Automatik semua cermin dan juga sunroof dia akan tutup lah. So takkan terbuka. So tak payah risau bila kita kunci pintu, sunroof masih terbuka. Apa orang kata, risau sama ada banjir ataupun cici keselamatan. Masuk balik. Okey. Yang tu pun best lah dengan S70 ni. Dan satu lagi saya nak tunjukkan apa yang best bila kita pakai S70, terutamanya variant flagship ni adalah, okey, saya tunjuk satu lagi. Kereta ni dia boleh start sendiri secara orang kata apa tu, kalau kita duduk jauh pun kita boleh start kereta ni. Contohlah kalau saya duduk apartmen macam tu, contoh saya duduk apartmen, saya nak keluar time tengah hari ni, tengah panas terik, mestilah kereta tu dia dalam keadaan yang kata apa, dia tengah panas lah. Bila panas terik kan, mesti dalam kereta panas. Jadi apa yang best, saya ada dekat atas rumah, ada dekat atas apartmen pun, saya boleh start kereta ni secara remote, secara jauh, dengan menggunakan Proton apps. Dia ada Proton ni, Proton punya apps, guna handphone. Dan okey, saya buka, saya tunjuk. Okey, dekat Proton apps ni kita ada banyak benda kita boleh control. Contoh, kita nak buka tingkap ataupun tutup tingkap. Yang ni close window. Okey. Yang ni kalau nak kita tutup tingkap lah, nak buka tingkap sebagainya. Okey, saya nak tunjukkan yang dia boleh start engine secara remote. Okey, sekarang ni saya tekan button start engine ni. Okey, saya boleh pilih nak berapa minit untuk start engine. Saya ambil contoh 10 minit. Dan kereta start engine secara automatik. Dan kita juga boleh onkan aircon. Sini kita tekan, kita boleh pilih kita nak suhu berapa minit on. Kalau kita tekan on saja, turn on, dan aircon pun akan on lah. Dan daripada rumah tingkat atas tu, sementara kita nak pakai kasut, nak turun lift, dan kita turun sampai ke kereta, aircon dah sejuk. Tidaklah kita kata panas dalam kereta. Dan Proton apps ni juga banyak benda kita boleh buat, dan kita boleh control ni. Kita boleh control kereta kita ni daripada mana. Contoh, saya duduk kat Kedah, saya balik kampung, saya nak on saja enjin untuk panaskan enjin, boleh je guna apps. Sebab kereta Proton S70 ni dia dilengkapi dengan internet. Dan kita kalau ada handphone pun ada internet, kita boleh remote start enjin ataupun macam-macam control lah yang kita boleh buat daripada jauh. Contoh buka cermin, buka boot, boleh guna handphone sahaja. Susah nak jumpa kereta yang harga bawah 90k. Ada aplikasi yang boleh control kereta secara remote. Itu pun satu lagi kelebihan Proton S70. Dan jangan risau kereta kita kena curi ke apa, sebab first kali kereta kita masih berkunci. Sekarang ni masih berkunci ya. Bila kita start enjin pun dia masih berkunci. Jadi orang tak boleh buka. Orang tak boleh buka pintu. Dan kalau orang buka pecah cermin, buka pintu pun, kita punya kereta ni dia perlukan kunci kereta untuk bergerak. Jadi orang tu tak boleh menggerakkan kereta kita. Kita masih perlukan kunci. Jadi walaupun kita duduk atas rumah, atas flat dan sebagainya, selagi kunci tu tak ada dekat pencuri kereta, dia tak boleh gerakkan kereta kita walaupun dia pecahkan cermin untuk masuk kereta kita.
So dah sejuk dah aircon. Sejuk. Dan suka kot saya katakan bahawa macam biasa aircon Proton sangat-sangat sejuk lah. Selesa sangat lah aircon dia. Ciri-ciri lain lah kereta ni, dia ada blind spot monitoring. So kalau kereta belakang rapat dengan kita, sebelah kanan kita lah kereta rapat, dia akan bagi amaran lah, lampu menyala dan akan berbunyi. Yang tu pun ciri penting untuk kita nak tukar lane, tukar lorong. Kadang-kadang kita tak perasan ada dekat blind spot dan dia akan bagi amaran lah. Apa lagi yang ada dekat Proton S70 ni? Ni dia ada lampu kat sini lah. Untuk lampu dia pun LED. Belakang pun ada satu lagi lampu. Untuk sunroof ni, kalau nak buka ni memang dia boleh buka gunakan macam saya sebut lah, high Proton tu. Ataupun kita boleh buka melalui skrin ni. Dia tak ada button yang dedicated untuk buka sunroof. Tapi untuk dia punya cover sunroof ni, yang ni kita kena tarik secara manual lah. Dia akan buka sekaligus dengan cover ni, automatic. Tapi bila dia dah tutup balik ini, kita kena tarik lah untuk tutup. Ini dekat steering ni, ini untuk control yang drive sendiri tu. Yang ni pula untuk control dia punya entertainment lah, radio dan sebagainya. Dan tadi saya kata kan, yang boleh tengok dia punya apa, tire pressure tu. Ni tire pressure, setiap tire dia akan beritahu berapa dia punya tekanan angin. Jadi mudah, tak risau. Kita boleh check, time drive pun boleh check, time berhenti pun kita boleh check, tengok adakah angin cukup ataupun tidak. Yang lain dia ada juga ciri auto hold. Auto hold tu dia, kita berhenti kat lampu syarat, kita just tekan brake, dia automatik tarik handbrake. Dan bila hijau, bila kita tekan brake kat lampu merah, kita tekan brake lebih daripada 2 saat macam tu, dia akan keluar auto hold tu, kira handbrake ditarik lah. Tapi bila kata dan gear masih lagi di drive, dan bila lampu hijau kita tekan minyak, dia terus jalan, tak risau. Video pun dah agak panjang juga bagi saya. Tapi yang ni, yang last ni, gear dia pun dia boleh tolak ke manual, bukan auto je, manual, separuh manual lah. Kita tolak kiri kanan, dia sama, tolak kiri dia akan turun gear, tolak kanan dia akan plus gear lah. Yang tu lah serba sedikit. Yang best, tengok belakang ni pun dia ada headrest lah. Selesa untuk orang belakang juga. Dan ruang ni bagi saya lebih luas daripada Proton X50. X50 tu dia rasa lebih compact. Dia macam orang kata apa tu, dia macam kita rasa terbelenggu. Rasa sempit sikit lah. Mungkin sebab dia punya lining pun color gelap. Tapi yang ni lining dia cerah sikit. Jadi kita rasa ruang yang lebih. Cermin pun tak silap saya, cermin S70 ni lebih, cermin belakang dia lebih luas lah compare dengan X50. Sebab tu saya tak ambil Proton X50. Untuk yang berkeluarga mungkin S70 lebih selesa lah. Ruang boot pun lebih luas. Lagi apa lagi yang saya boleh kata? Yang saya boleh katakan bahawa Proton S70 ni kereta yang berbaloi lah untuk beli dengan harga atas 75k hingga 95k. Bawah 100k dapat semua teknologi ni, anda takkan silap untuk beli S70. Takkan silap, takkan menyesal. Dan enjin dia pun, saya boleh katakan enjin dia adalah enjin yang agak berkuasa untuk segmen ataupun harga bawah 100k. Dia ada 7 gear DCT. Cuma kelemahan dia satu je yang saya tak minat je. Sebab apa? Tengok, dia ada comfort, dia ada eco, dia ada sport. Saya biasanya saya akan guna comfort ataupun eco saja. Kebanyakannya saya gunakan eco lah untuk jimatkan minyak. Tapi walaupun kita set kepada eco, okey,
dia punya kuasa masih berkuasa. Tak ada rasa under power pun. Untuk memotong, untuk tekan, dia tekan minyak dia terus pergi je. Tak ada masalah. Saya ada video-video yang saya test drive, saya test dia punya ADAS. Anda boleh tengok video-video ni, saya akan letak kat hujung video ni lah. Just klik dan tengok macam mana dia punya drive lah. Dan kalau jenis nak lagi padu, ambil sport ni, kalau tukar pergi sport ni, dia lagi lah, orang kata apa, dia punya daya tujahan tu lagi power. Tapi saya boleh katakan saya hampir tak menggunakan lah ciri sport ni. Sebab apa saya tak gunakan ciri sport ni? Sebab dia adalah dia terlebih power bagi saya. Untuk normal drive tak perlu pun ciri sport. Tak tahu siapa yang mungkin kaki dia memang nak kereta laju sangat ke, tak tahulah kan. Bukan laju, responsif tu. Dari segi responsif tu, sport tu terlalu responsif. Bila saya bawa guna sport tu, saya rasa macam saya tak perlukan pun kuasa macam tu. Jadi saya biasa jadi saya akan gunakan hanya eco ataupun comfort. Cuma problem Proton ni, bila kita off engine, kita start engine, dia akan preset dekat comfort. Saya kena tarik balik skrin ni. Saya akan tarik balik skrin ni dan barulah saya set kepada eco. Dia walaupun katakan orang yang biasa guna sport pun, bila dia off engine, dia start engine, dia akan pergi preset dekat comfort semula. Yang tu yang saya tak kenal lah. Kenapa dia tak macam kalau kita nak eco, kita staykan kat eco je. Jadi bila kita on engine terus ke eco, kenapa dia akan pergi ke comfort balik? Yang tu yang saya kurang orang kata apa, kelemahan dia lah. Sebab yalah, kadang-kadang saya terlupa nak tukar eco, dah saya pakai comfort saja. Kan bagus kalau kita boleh set eco sepanjang masa eco. Sebab untuk kereta ni memang eco dah cukup, dah lebih daripada cukup dah. Macam saya tak perlukan dah comfort ke sport ke, eco dah lebih daripada cukup. Inilah saya nak tunjukkan sikit lah. Inilah saya gunakan Trapo punya mat, car mat. Dia senang, dia nak basuh ke, dia nak buang habuk, nak buang batu, pasir, dia angkat dan dia kata apa, clear lah. Jadi saya rasa yang tu lah dah banyak dah saya terangkan, dan yang tu lah antara sebab kenapa saya beli Proton S70. Dan setakat 7 bulan saya pakai ni, saya boleh katakan saya tak menyesal sedikit pun. Malahan kereta ni saya ketagih nak bawa hari-hari. Itu belum lagi cerita kemudahan bila saya balik kampung, keadaan jam, balik raya ni, musim raya ni puasa terakhir ni, saya nak balik kampung petang ni. Kalau jam macam mana pun, kita akan sangat-sangat relax saja bawa tanpa rasa tekanan. Dan kalau kita drive cruise pun, bawa secara malar, bila control steering ni kita just pegang sekadar syarat je, dan tak perlu tekan minyak dengan brake. Kita memang kurang bebanan bawa kereta ni. Bawa straight 4 jam pun kita rasa macam relax. Kalau dia tak ada sistem ADAS ni, mungkin kita bawa 2 jam kita akan rasa bosan, rasa penat dah, kita kena rehat, kena pergi cek kopi apa kan. Tapi bila ada sistem ADAS lengkap ni, dia brake sendiri, dia tekan minyak sendiri, kita bawa 4-5 jam pun kita rasa macam relax. Yang tu yang menarik, dan saya guna ADAS ni hampir setiap hari. Dan saya rasa yang tu je. Dia pun ada satu lagi, lupa, dia ada juga untuk auto, lampu auto lah, high beam. Bila kita tempat gelap perlukan high beam, dia akan buka. Bila ada kereta depan bertentang kita, dia akan tutup high beam tu automatic. So yang tu je saya nak terangkan untuk hari ni. Siapa yang pakai S70 boleh komen. Siapa yang berminat ataupun nak tanya apa-apa tentang S70 boleh komen juga, dan saya cuba jawab untuk next video. Semoga video ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Kita berjumpa di next video. Selamat Hari Raya. Sebab Hari Raya hari Isnin ni hari Jumaat. Selamat Hari Raya. Dan kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.